duit shilling Melaka. Tunjuk Cik Wan. Saya Melayu Melaka. Contoh macam ini Sultan Muzaffar Shah. Muzaffar Shah. Walaupun dia agak haus sikit tapi masih boleh nampak. Semua setiap tahun ya Cik Wan. Hampir semua lengkap. Saya kumpul lama kan. Kemudian versi ini yang setengah pipis. Sultan Muzaffar Shah. Dia di sini adalah kaligrafi Jawi, Muzaffar, dan belakang Nasir Dunia Wal Adin, pembela agama Islam. Okey, ingat tuan-tuan dan puan, semuanya menggunakan bahasa Arab. Maksudnya macam mana boleh guna bahasa Arab? Sudah, mana tempat itu sudah ada hubungan dengan khalifah. Ini kan? Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah. Dan even yang sekarang kita dapati, Khulafa' Rasyidin. Cara hidup tu dah ada. Cara hidup, bila dah ada tulisan, sebelum tulis tu dia mesti faham dulu budayanya, pemahaman tauhidnya. Jadi no wonder lah kita sudah ada batu bersurat Terengganu 1303 yang sudah Ini antara sertifikat dari yang sudut penulisan. terbaik yang dapat recover. Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah, Muzaffar Shah Melaka. Orang Melaka. Raja kelima Melaka. Raja kelima Melaka dia ada. Belakang dia dia tulis pembela agama Islam Nasir Dunia Wal Adin. Habis macam mana kata para pesuara yang dibodoh.